Kenapa mama makan kecil ni? Okay, dah tahu ke rahsia dia? Malam aku mesti nak makan. Tapi kali ni Masya Allah, kita dah start ada kesedaran. So saya tambah lagi satu. Maksudnya plus live feed semua. Tapi malam saya suka makan. So saya buat IF dan malam mama cuba elakkan untuk makan. Lepas tu mama tambah satu lagi ni, iaitu ini. Ini adalah Zootox. Saya tidak dibayar untuk ini, tapi mama nak share dengan kau. Ikhlas, okay? Bila kita makan, kita rasa nak membuang tau, okay? So dia bukannya nak buang apa yang kita makan, tapi dia nak buang toksin dekat dalam badan kita. Sedap satu benda. Okay, nak cerita dengan korang, before this, kenapa saya tak suka makan benda-benda Allah yang boleh membuang ni? Satu, bila korang makan tu tersekat dekat-dekat, serat-serat kan, tak suka. Okay, yang untuk membuang juga ras herba, jamu-jamu, saya tak suka. Saya suka benda sedap je. Okay, macam mana mama makan yang plus life fit tu, dia memang sedap. Dan ini pun sedap. Jelly makan ni sebelum kita tidur. Sakit perut, tapi bukan sakit perut yang kita memula-mula lepas kita tak boleh buat kerja, tak. Dia sakit perut yang best korang. Bila makan, kita buang dengan keadaan kita rasa tak nak cakap lebih-lebih. Nanti aku ni overclaim. Tapi inilah yang mama pakai. Masya Allah, tabarakallah, you guys nampak. Before this 86. Semoga berbantu. Okay.